Hai semua, hari ini kita nak kupas satu topik sejarah yang sangat menarik. Ibarat shilling yang ada dua muka, kita akan tengok kesan sebenar selepas pahlawan-pahlawan tempatan kita bangkit menentang pentadbiran British. Pernah tak anda terfikir siapa sebenarnya yang menang dalam pertembungan besar ni? Adakah British menang 100% atau masyarakat kita masa tu sekadar menang sorak kampung tergadai? Bila kita selak balik sejarah, kita akan nampak yang harga sebuah kemenangan dan kepahitan tewas tu sebenarnya tak semudah hitam dan putih. Okey, jom kita tengok peta perjalanan kita hari ini. Kita akan mula dengan apa yang jadi selepas debu peperangan reda. Seterusnya, kita tengok kerugian di pihak British dan macam mana mereka merombak pentadbiran. Lepas tu, kita akan beralih kepada pengorbanan besar wira tempatan kita, kemunculan sistem Durbar dan akhir sekali, macam mana semua ini jadi titik tolak ke arah kemerdekaan. Kita mulakan dengan bahagian pertama, selepas debu peperangan. Kalau kita tengok di atas kertas ya, pihak British memang menang. Kebangkitan orang kita akhirnya dapat dipatahkan. Sebahagian besarnya sebab British ada kelebihan strategi dan senjata yang jauh lebih moden. Tapi, kemenangan mereka tu datang dengan harga yang sangat-sangat mahal. Ia membawa impak yang cukup mendalam kepada kedua-dua belah pihak. Seterusnya, bahagian kedua. Mari kita letak tepi kejap emosi kita dan cuba pandang daripada sudut keuangan pentadbir British masa tu. Angka-angka ni memang cukup untuk buat mereka berpeluh dingin. Cuba bayangkan nombor ni, 100,000 pound sterling. Pada zaman tu, ini adalah satu jumlah yang sangat gila. Inilah duit yang British terpaksa leburkan semata-mata untuk menewaskan kebangkitan masyarakat kita dalam Perang Nanning. Dan kalau 100,000 tu pun anda rasa dah banyak, beban mereka melambung naik sampai 400,000 pound sterling bila berdepan dengan Perang Perak. Angka kerugian yang luar biasa ni ditambah lagi dengan kos dalam Perang Pahang betul-betul memaksa British untuk buat pusingan U yang drastik dalam strategi mereka. Masuk ke bahagian ketiga, rombakan pentadbiran penjajah. Poin yang paling penting kat sini ialah British mula sedar yang mereka dah tak boleh main langgar je macam dulu. Poket mereka dah mula koyak. Jadi, nak tak nak, mereka terpaksa jadi jauh lebih berhati-hati. Mereka menyusun semula struktur kuasa secara lebih terancang. Bukan setakat di Tanah Melayu, tapi kawalan turut diperketatkan di Sarawak oleh dinasti Brooke dan juga di Sabah oleh syarikat Borneo Utara British. Habis tu, apa yang mereka buat untuk elak pisang berbuah dua kali? Pertama, British mula melantik residen yang betul-betul berpengalaman dan fasih cakap Melayu. Pegawai-pegawai British pula diwajibkan untuk faham dan hormat adat istiadat tempatan kita. Lebih dari itu, pada tahun 1905, mereka tubuhkan Kolej Melayu Kuala Kangsar atau MCKK. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mendidik anak-anak golongan bangsawan Melayu supaya dapat diserap ke dalam perkhidmatan tadbir Melayu. Pendek kata, ini adalah taktik halus mereka untuk buat pembesar kita rasa dihargai dan dilibatkan dalam kerajaan. Sekarang, kita beralih ke bahagian keempat. Ini sisi shilling yang satu lagi, tentang pengorbanan wira kita. Kalau British rugi dari segi duit, masyarakat tempatan kita pula terpaksa membayar dengan harga yang jauh lebih tragis dan menyayat hati, iaitu nyawa, maruah dan kedudukan. Ramai wira kita yang berani bangkit akhirnya ditangkap, dihukum atau dibuang daerah. Paling sedih, ada kampung halaman pejuang kita yang dibakar hangus oleh British sampai menjadi padang jarak padam terkukur. Sebagai satu penghormatan, mari kita kenang sejenak nasib yang menimpa wira-wira kita ni. Ada yang hilang pangkat dan kedudukan, macam Dol Said dan Datuk Bahaman. Ada yang terpaksa menggadaikan nyawa di tali gantung atau terkorban di medan tempur. Contohnya Datuk Maharaja Lela, Rentap, Mat Saleh dan Tok Janggut. Tak kurang juga yang dihukum buang negeri, dipisahkan dari tanah tumpah darah mereka buat selama-lamanya, seperti Sultan Abdullah, Raja Ismail, Ngah Ibrahim dan Haji Abdul Rahman Limbong. Tapi, bak kata pepatah, habis gelap, terbitlah terang. Kita masuk ke bahagian kelima, suara melalui sistem Durbar. Dari sisa-sisa kekalahan tadi, British akhirnya sedar yang mereka tak boleh terus menafikan kedudukan raja-raja dan pembesar Melayu. Jadi, wujudlah satu platform penting yang dipanggil sistem Durbar. Durbar ni pada asasnya adalah satu ruang khas yang memberikan peluang kepada Sultan, ahli mesyuarat negeri dan pembesar Melayu untuk menyuarakan pandangan mereka secara terbuka tentang isu-isu pentadbiran bersama. Akhirnya, orang kita dapat menuntut semula suara mereka di meja rundingan. Dan tahukah anda,
Impak dari platform inilah kita berjaya mencapai satu kemenangan besar dari segi budaya. Dalam setiap persidangan Majlis Mesyuarat Negeri, bahasa Melayu telah diangkat sebagai bahasa rasmi, manakala tulisan Jawi kekal digunakan sepenuhnya dalam segala urusan surat menyurat rasmi. Walaupun kita tewas dalam perang fizikal, warisan dan identiti kita terus hidup di peringkat pentadbiran tertinggi. Akhir sekali, bahagian ke-6 dan yang paling memberi makna, inspirasi menuju kemerdekaan. Kalau kita renungkan balik segala kepahitan, pertumpahan darah dan air mata pemimpin terdahulu, ia sebenarnya sama sekali bukanlah satu kegagalan yang sia-sia. Keberanian luar biasa mereka itulah yang menjadi percikan api, menyemarakkan semangat untuk menuntut kemerdekaan tanah Melayu. Ia jelas membuktikan yang kekalahan di medan perang pada waktu itu telah menanam benih kesedaran kebangsaan yang sangat utuh untuk masa depan. Boleh dikatakan setiap pejuang kemerdekaan, generasi seterusnya membawa roh wira-wira awal ni dalam dada mereka. Tugu negara yang berdiri teguh hari ini adalah bukti yang nyata. Pahlawan kita mungkin tewas secara fizikal, tapi semangat pantang menyerah mereka itulah yang akhirnya memenangi kedaulatan mutlak negara kita. Jadi, sebelum kita berpisah hari ini, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan bersama. Macam mana semangat luar biasa pahlawan sejarah kita ni patut kita aplikasikan untuk mempertahankan kedaulatan negara pada zaman moden ni? Kalau nenek moyang kita berani bersabung nyawa berdepan kuasa besar tanpa rasa takut, apakah persediaan kita hari ini untuk mendepani cabaran dunia luar? Fikir-fikirkanlah. Jangan pernah berhenti belajar dan sentiasalah hayati sejarah kita. Jumpa lagi!